Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam. Seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya ingin merakamkan juga terima kasih di atas jemputan pada pagi ini menyampaikan satu ceramah dengan tajuk budaya kerja cemerlang menurut perspektif Islam. Awal-awal lagi saya tak beritahu kepada harap saya ni boleh sikit-sikit, sebab latar belakang saya ni pendidikan akademik dan saya pernah berkhidmat dengan Maybank selama 16 tahun, di antaranya di Bidung Tebal yang lama dan juga di Taiping. Kemudian setelah saya meletakkan jawatan pada tahun 1989, saya masuk ke pondok. Keluar pondok itulah yang saya berkhidmat dengan dua buah sekolah swasta, sekolah agama swasta, satu di Kuala Keting, yang lagi satu di Sungai Tani sendiri, yang sebelahan rumah yang saya tinggal hari ini di Kampung Berkuasa. Ada pengalaman berkhidmat di dua buah sekolah pula. Akhirnya saya buka pula sendiri, mengurus, tapi bukan sekolah saya. Saya hanya cari dana dan mengurus dan mewujudkan peluang pekerjaan Tahfiz Mutmainnah, dan masuk tahun keempat belajar lelaki sahaja. InsyaAllah untuk penerangan lanjut nanti kita adakan juga yang insyaAllah di penghujung ceramah akan kita ajarkan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang akan sampaikan pada pagi ini memberi manfaat kepada kita bersama, supaya kita dapat berkongsi. Dan mungkin saya pun ada juga 16 tahun pengalaman bekerja di Maybank. Kita boleh cerita berapa orang kerja ni. Baik, pertama sekali yang saya nak tekankan, saya ingin menyatakan satu pandangan Sayyidina Ali Karamallahu wajhah. Ini yang paling pokok sebagai seorang pekerja, di mana saja kita bekerja, apa saja yang kita bekerja. Bahkan kalau kita nak kejayaan, dia ada satu perkara yang penting kepada manusia itu sendiri. Beliau pernah menyatakan, man arada dunya fa'alayhi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilmi, wa man aradahuma ma'a fa'alayhi bil ilmi. Ia bukan hadis, sebahagian kata hadis, tetapi kita ceklah dengan ulama hadis. Ini adalah kata-kata Sayyidina Ali. Saya pernah ke Yaman juga tahun 2006, dan alhamdulillah ketika di sana saya banyak mendampingi seorang ulama hadis, Syekh Muhammad Ismail Amrani. Kebetulan apartmen yang saya tinggal dan rumah dia itu sebelah Midlah. Jadi banyak hadis-hadis yang kita baca, kita sangkakan hadis, bila pergi baca kat dia, dia kata dah, dia sebab dia ulama hadis. Inilah satu-satu ulama hadis di Yaman yang masih hidup. Banyaklah yang meninggal, ini dia seorang. Dia tak perlu merujuk pada kitab-kitab, dia mampu mengingati hadis-hadis. Ini kehebatan beliau. Bekas qadi Yaman, kini berumur 95 tahun. Kelebihan dia tak nyenyok. Ini dia kata-kata Sayyidina Ali yang bermaksud, barang siapa nak kepada dunia, nak berjaya dalam kehidupan dunia, maka dia perlu memiliki ilmu. Ilmu dunia penting. Saya melalui dua proses, dunia dan agama. Sebab tu ilmu dunia ni kita tak heran lah, kita dah lalui dah. Sekarang kita nak mendalami ilmu agama, ilmu akhirat. Dan barang siapa yang nak berjaya di akhirat,
dia perlu memiliki ilmu. Dan barang siapa nak berjaya dunia dan juga akhirat, dia perlu memiliki ilmu. Ini asas. Karena Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar, surah ke-39 pada ayat yang ke-9, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan? Tak sama. Macam sewaktu saya bekerja di bank dulu, kita ada banyak department. Ya, Alhamdulillah saya ada kesempatan mempelajari hampir 90% daripada kerja-kerja bank. Kita ada rotation basis, 2 tahun sekali kita pergi department ni pula. Cuma satu yang saya tak sempat belajar ialah housing loan. Apa dia, department pinjaman perumahan, tak sempat. Hal lain accounting ke apa tu, Alhamdulillah. Bills lagi satu, itu tak sempat. Tapi yang lain telah ambil. Jadi bila kita ada ilmu, mudah buat kerja. Ilmu ni penting. Sehingga kan Allah bertanya, apakah sama orang yang berilmu pengetahuan dan orang yang tidak berilmu pengetahuan? Tak sama. Sebab itu manajemen, pihak pengurusan, dia kena sediakan pelatihan. Kita di Maybank dulu, every now and then ni setiap kali ada saja. Bila ada satu benda baru, kita dihantar untuk kursus supaya kita tidak ketinggalan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu asas yang paling penting untuk berjaya, untuk cemerlang dalam kerja buat kita ialah ilmu. Baik. Budaya kerja cemerlang mengikut perspektif Islam ni banyak. Ini bukan modal saya sebenarnya ni. Ini adalah dalam satu buku yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri. Mungkin tuan-tuan tak dapat pun, saya dapat. Walaupun tak pernah kerja kerajaan, saya dihadiah kepada seorang sahabat. Dia kata, bagus untuk Ustaz, modal motivasi, khususnya dalam bidang orang kerja ni lah. Bila saya tengok memang mesti banyak modal. Cuma saya tambah dengan sedikit ilmu yang ada pada saya. Baik. Yang pertama ya, untuk cemerlang ini, Islam mengajar kita yang paling utama ialah ikhlas. Ingat, kerja itu adalah ibadah. Ikhlas ni makna kerana Allah semata-mata. Ialah memanglah kerana Allah, tapi pihak majikan kena bagi gaji juga. Semua amal kerana Allah Ta'ala, jenuh lagi tak? Ikhlas ni perkara pokok. Kerja itu ibadah, diterima di sisi Allah apabila kita melangkah keluar pada rumah dengan niat kita dibuat kerja kerana Allah, disambil nak cari rezeki yang halal jadi ibadah. Apa dia ikhlas? Ikhlas itu Allah firmankan di dalam surah yang ke-6. Saya bila baca Al-Quran saya akan sebut surah keberapa, nama surah, ayat keberapa. Itu style saya. Kerana sewaktu saya kerja bank dulu, saya adalah seorang-seorang yang mampu mengingati semua nombor telefon cawangan Maybank seluruh Malaysia. Tak payah tengok telefon directory. Jadi saya ingat-ingat, boleh ingat nombor telefon. Kenapa tak boleh ingat Quran? Dan saya juga lah satu-satunya yang mampu mengingat, ingat kod-kod. Pasal bank ni dia transactional semua pakai kod. Bila kita buat silap, kita nak rectify kesilapan tu, kita nak guna kod. Saya tak payah buka buku panduan, semua duduk kat sini. Dari situ cetusan tu, saya fikir kenapa saya tak belajar Quran. Kalau boleh ingat nombor telefon, kenapa tak boleh ingat ayat Quran? Alhamdulillah, saya usaha ke arah tu. Macam ni, bolehlah sikit-sikit, tapi tak cerai lah, insyaAllah. Firman Allah di dalam surah ke-6 Al-An'am ayat 162. Kalau orang tanya kita esok tentang perempuan tentang keikhlasan ni ayat, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidup dan matiku kerana Allah. Inilah ikhlas.
Yang kita buat ni semata-mata untuk mendapat keredaan Allah. Di samping dapat gaji yang halal. Kenapa kita perlu ikhlas? Tadi saya sebut kerja itu ibadah. Karena keikhlasan ini merupakan salah satu syarat diterima amal-amal kita oleh Allah sebagai amal soleh. Hujahnya, dalilnya hadis riwayat Imam Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak selaras sebagaimana yang aku ajar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan itu ditolak. Hari ini tuan-tuan boleh bertemu dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Baqarah ayat 111 112. Dia kaitkan Al-Baqarah 111 112 ini dengan hadis ini, riwayat Imam Muslim. Ibnu Katsir mensyarahkan hadis ini, menjelaskan syarat diterima amalan kita berdasarkan hadis ini dua. Pertama, ikhlas. Yang kedua, amalan-amalan yang kita lakukan ini hendaklah menepati syarat, menepati tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Bila ada kedua-dua syarat yang ada, diterimalah amal kita, amal soleh. Tetapi dalam Al-Quran Allah sebut amal yang Allah redha. Amal soleh itu ialah amal yang Allah redha. Allah pasti redha apabila amalan kita itu kerana Allah. Yang kedua, menepati tuntutan Allah. Dalil Quran surah An-Naml surah ke-27 di pertengahan ayat ke-19 yang merupakan doa Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita tak doa dengan doa ni. Kita banyak minta rezeki bawah. Kita ni di dunia tak habis-habis. Bukanlah orang sini, USM ni, bukan USM sini. USM ni insyaAllah 2 kali 5 apa kan. Cuba kita bawa doa-doa macam ni. Salah satu yang ni keikhlasan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatik fi 'ibadika as-salihin. Ada 3 ni doa Nabi Sulaiman. Saya memang bawa setiap hari. Yang pertama maksudnya, wahai Tuhanku, ilhamkanlah kepadaku bagaimana untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Engkau telah kurniakan kepadaku dan kepada kedua ibu bapa. Pertama, kita minta kepada Allah supaya kita menjadi manusia yang tahu, appreciate, menghargai apa dia, nikmat kurniaan Allah, mensyukuri nikmat kurniaan Allah. Yang kedua yang kita bahas, wa an a'mala salihan tardah. Berilah kekuatan padaku supaya aku dapat beramal dengan amal-amal yang Engkau redha. Itulah amal soleh. Amal soleh berdasarkan hadis, ikhlas dan menepati syarat. Itulah amal yang Allah redha. Yang ketiga, wa adkhilni bi rahmatik fi ibadikas salihin. Dan masukkanlah aku ke dalam rahmatmu bersama-sama hamba-hambamu yang saleh. Jadi nak cemerlang yang paling pokok keikhlasan. Ingat. Dan pastikan kerja buat kita ni menepati syarat. Tidak terlibat dengan sistem riba dan perkara-perkara haram yang tidak diredai Allah. Jadilah amal soleh. Itu yang saya bagi kerja. Sebab apa? Sistem perbankan ketika itu semuanya sistem riba. Bukan tak tahu hasil riba ni dosa besar, maka riba dosa besar. Yang tak berdosa tidur aja riba. Tak hilang ngantuk. Baik, itu yang pertama. Saya nak sebut 10 poin saja secara ringkas. Kita akan cemerlang di sisi Allah. Paling tidak pun di sisi Allah. Karena kita melakukan segala-galanya kerana Allah, bukan ada niat kerana yang lain-lainnya. Yang kedua, pekerjaan cemerlang ialah pekerjaan yang amanah. Ini penting. Amanah. Bila kita sebut amanah ni tuan-tuan dan puan-puan, di dalam surah 8 surah Al-Anfal ayat 27. Ini peringatan Allah.
Orang yang makan gaji ni memang kena ingat semua ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan amanah Rasul. Yakni perintah Allah dan perintah Rasul yang wajib kita laksanakan, kita kena buat. Kalau perintah Allah dan Rasul haram, yang wajib ditinggalkan, kena tinggal. Itu amanah yang kita pikul. Satu amanah. Amanah yang kedua yang Allah sebut, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang diamanahkan kepada kamu sedangkan kamu mengetahuinya. Yakni berdosa apabila mengkhianati sesuatu amanah. Amanah ni soal penting. Ada keberkatan dalam hidup apabila kita ni orang yang amanah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Islam mengajar kita, bila kita nak bagi sesuatu tugas, sesuatu jawatan kepada seseorang, orang tu mesti ada sifat amanah. Ini berdasarkan surah keempat An-Nisa ayat 58. Inna Allaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu supaya menyerahkan, yakni sesuatu jawatan, sesuatu tugas itu kepada ahlinya. Siapa boleh jawab? Apa maksud ahli? Saya bagi RM1. Satu saat sekarang habis. Mana saya tak mau jawapan, saya biar saya jawab. Apa dia ahli? Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, agama kita sudah dengar. Nak tahu bab apa benda Al-Quran? Tak jelas Al-Quran, dia perjelaskan hadis. Tapi malanglah bila kita tak mengambil berat tentang Al-Quran dan Sunnah, kita manusia yang rugi. Ahlinya maknanya orang yang ada dua syarat. Pertama, berilmu, yang tadi. Kalau kita nak latih seseorang jadi bendahari surau masjid, dia kena buat paling tidak pun, kan? Dia kena ada sedikit sebanyak pengetahuan tentang accounting. Bila main hari mesyuarat agung, tengok kemai pakai samping, backjam semua, bendahari. Bila anak korek kata sila, bendahari perlu bentangkan kewangan masjid, tengok backjam semua, buka-buka dia keluar buku 35. Dia kata di masjid lebih kurang, mana boleh lebih kurang. Kita kena perintah sepanjang tahun yang masuk keluar. Saya buat account ke sekolah. Walaupun kita sekolah swasta, kita bukan tahu. Isu siapa-siapa buat laporan, profesor, kan? Dia papil rate kan, diserbu. Cara mengejut, balik awal kita. Mana duit, mana main, mana keluar, apa resit. Saya buat sistem bank. Tambah lagi saya tak risau. Saya dah dapat seorang accountant, saya pun tak buat lah. Tak ada. Saya nak ceramah, saya cari dana, saya buat account, kan? Tidur tak tentu masa, makan tak tentu masa. Bukan senang tuan-tuan dia jadi pendakwah. Saat ni saya duduk sana, ada negeri ni, ada negeri ni, tak rehat saya. Malam saya tidur paling bentar sebab tak mau bagi kecil hati penganjur. Kadang-kadang penceramah ni suka melambat, bukan saya, orang lain kan. Kita korang tak tidur di rumah, tidur di bawah bentak ini. Alhamdulillah saya main tadi siapa ambil dari. Saya jenis jaga masa. Saya belajar jaga masa saya bekerja dengan bank. Tak kita ada satu. Ada benda yang kita nak sebut. Tapi kadang-kadang orang kita ni baca walang asli tak jaga masa. Ustaz tak sembahyang lambat. Kalau ustaz ni ustaz lain lah. Baik. Pertamanya makna ada ilmu. Ilmu saja tidak mencukupi, tidak memadai. Yang kedua, dia mesti memiliki sifat amanah, boleh dipercayai. Baru organisasi itu, negeri atau negara itu jadi cantik. Saya baca hadis Bukhari pula. Idza busidal amru ila ghairi ahlihi fantazilis sa'ah. Apabila sesuatu urusan itu
tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah saat-saat kehancuran. Bila sebuah organisasi, manajemen dia, employer dia, employees dia, pekerja dia, pengurusan dia, semua jenis tak amanah, bungkui lah. Bungkui. Tak betul. Kalau ada ilmu, tak ada amanah, tak boleh. Amanah, tak ada ilmu, tak boleh buat kerja apa. Sebab tu saya latih diri saya. Ceramah pun biar kita bagi fakta, biar hujah kita konkret, kan? Quran hadis, Quran hadis. Kalau dulu boleh ingat nombor telefon, siapa tak boleh ingat hadis dan Quran? Apa yang susah, kan? Dan keduanya saya ni full time bukan ada kerja apa. Kerja saya tulis Quran cuma hadis tu ya. Cari ayat Quran nak kata orang. Kata orang tak faham. Tak, Quran ni perlu diperjelaskan. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas, surah An-Nahl ayat 44. Dan kami turunkan Al-Quran supaya kamu menjelaskan kepada manusia. Sebab itu bila kita bagi sesuatu jawatan kepada seseorang yang tidak memiliki dua syarat itu, jangan. Dia bukan ahli dia, ilmu tak ada, pergi bagi dia accountant, langkah buruk. Dia berilmu tapi tak amanah pula, tak boleh. Suatu saya bekerja di Maybank Kaiten dulu 8 tahun. Masa tu UMBC, United Marine Banking Corporation, ada kes penyelewengan. Dia ni kerani dengan timbalan pengurus. Tiap-tiap hari balik tempat. Dua orang ni rupanya profesor. Nepal lu tipu duit bank berjuta-juta ringgit. Punya hebat. Sehingga kan audit tak boleh nak kesal. Ilmu dia hebat tu, tapi dia tidak aman. Tapi sepandai-pandai tupai melompat jatuh juga. Tuhan nak tunjuk tu, bila berlaku pertukaran branch manager dengan MBC, orang Melayu, dia kata dia ni memang genius semua. Mula-mula dia sampai di branch tu, dia minta trial balance. Kalau buat account dia tahu lah. Bila dia tengok trial balance tu, dia kata something fishy, ada benda tak kena. Dia call audit, main law juga. Hari pertama ni aku baru sampai, tapi ada benda tak betul ni di cawangan ni. Audit main tak nampak, dia juga yang nampak. $1 juta lebih. Dia pas selewih, dua-dua duduk dalam selamat. Tak salah, kita biar kita aman, jangan khianat. Kita orang Islam Nabi ajar dalam hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Ayatul munafiqi salat, idza hadatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda munafik tiga. Bila bercakap bohong, bila berjanji mungkin janji, apabila diberi amanah dia mengkhianati amanah. Munafik yang saya maksudkan ini adalah nifaq amai. Perbuatan ini menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka, tetapi tidak kekal. Tapi mau ke masuk neraka? Jadi amanah penting. Itu nak cemerlang, kita kena jadi seorang pekerja yang amanah. Saya dulu, saya diamanahkan jaga mesin ATM yang tuan-tuan guna kad kan. Mesin tu dia boleh masuk kat 2 trilion. Dia ada tempat simpan duit. Mesin tu dia ada 2 combination numbers. Pengurus dengan saya ya. Tapi oleh kerana dia percaya saya amanah, dia bagi nombor dia kat saya. Saya kata tak boleh. Ini tanggungjawab hang, dia hilang dia ni, aku kena tak saya. No, I trust you. Yalah, trust lah. Nanti aku curi dia macam. Dia kata aku tengok muka hang memang lain dia. Kan? Kan? Oleh kerana dia percaya, kita pun bimbang. Dan pernah satu ketika hari Raya Cina, mesin tu dah down, duit habis, memang duit spare dan saya pergi bank seorang. Saya pergi bank seorang buka. Nombor dia kan dia bagi, saya tahu dah nak buka.
Duit banyak ni. Masa tu Tok Syekh kita main Syekh Iblis. Dia pun panggil kita Syekh. Syekh, tak ada orang ambil lah Syekh. Bukan orang tahu. Tapi bagi saya, kalau kita mengaji ilmu agama ni, kita ikut kuliah surah masjid. Inna rabbaka labil mirsad. Dalam surah Al-Fajr, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi gerak-geri kamu. Manusia tak tahu, tapi ingat Allah tahu. Ada dua orang kawan saya di ruang kerja kerana khianat. Dia pun curi duit tu, dia pun yang urus kan? Buat laporan hari ni kehilangan RM5. Takkan setiap hari mesin bagi lebih pun. Memang mesin bagi lebih tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan dapat lebih tu kan bonus lah kan? Nak pergi balik dah kat bank, tak bayar bank duit banyak. Bagi balik pegawai tu yang tunjuk. Sebab tu amanah ni penting. Kerja lah di mana pun, apa sekali ikut kerja wajib. Walaupun majikan bukan Islam, amanah adalah satu tuntutan. Yang ni kita kena faham. Ada orang berpandangan bila kerja dengan bukan Islam tak payah, mana boleh. Allah sebut jadi jelas, jangan kamu mengkhianati amanah yang diamanahkan kepada kamu. Itu yang kedua, amanah. Yang ketiganya adil. Sifat adil ini satu tuntutan, satu ajaran. Adil ni maknanya meletakkan sesuatu kena pada tempat. Kami dulu sama bank. Kadang-kadang kita tengok, kita bagi priority, keutamaan pada orang-orang yang akaun dia duit banyak. Ini tak adil kan? Mereka tak payah queue tu masuk. Sebab itulah ni bank buat priority banking. Dia ada satu department nasi. Ni orang duit banyak kan. Saya biarkan salah seorang kan. Ada 3 juta rupiah kan. Dia ada priority banking. Bukan ada orang pun, tapi ramai staff 5 orang dia attend daripada masuk tu semua main naik Mercedes. Tapi zaman dulu dah kadang-kadang orang kecil hati. Nampak? Kita utamakan orang korporat tak boleh. Islam ajak kita supaya berlaku adil. Nampak? Kalau kita tengok ayat Quran tentang adil ini cukup banyak. Saya nak pilih satu yang cukup menarik. Surah kelima Al-Ma'idah, di pertengahan ayat ke-8. Kenapa kita perlu berlaku adil? Jadi macam pihak pengurusan USM, dia naikkan pangkat kan. Ni dia kena berlaku adil, Profesor. Contoh je lah. Ni siapa pandai bodek, dia naik cepat kan. Hak ni tak erti bodek macam saya, naik lambat. Saya tak erti bodek-bodek. Saya buat kerja ikut tanggungjawab. Tak erti. Tak ada masa, saya bukan tak erti. Orang dia urus. Kalau orang manager main dandang, pegang file, tak ada kerja pun pegang. Orang manager masuk bilik, pegang khabar. Tengok putusan bola. Manchester menang 2-0. Manchester United 2, Queen's Park Rangers 0. Arsenal 1, Manchester City 0. Saya minat MU. Jangan main-main, semua apa? Cerita. Jenis ni tak betul. Pihak pengurusan wajib berlaku adil. Walaupun kemungkinan staf kita ni tak sehaluan dengan kita, tapi di sisi kerja dia baik. Ini ayat saya baca. Wala yajrimannakum syana'anu qaumi ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil lah, kerana adil itu hampir kepada takwa. Ingat kan? Hak masuk surga ni bukan orang lain. Takwa. Takwa lah yang membezakan di antara kita. Walaupun saya diberi gelar ustaz, anda ceramah Quran hadis tak payah tengok, Masya Allah, tapi dari segi amalan saya kurang. Sahabatnya orang awam, anak murid, tapi amalan dia hebat. Dia lebih takwa, dia ketakwaan dia di sisi Allah lagi hebat. Saya ni rendah di sisi Allah. La farqa baina bani ajami wala arabi illa bittaqwa. Tidak ada perbezaan di antara orang Arab dengan orang Ajam melainkan ketakwaan. Itu yang membezakan kita.
Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi aku ialah orang bertakwa. Adil itu salah satu sifat orang-orang bertakwa. Maksudnya, dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu hampir kepada takwa. Orang bertakwa ahli syurga. Melayu dah. Arab ketika saya duduk di Yaman, hak duk ajak saya tu orang Arab Yaman hafal Quran 30 juz. Tanya Syekh, hang orang Arab, hang boleh tunjuk kat aku ada dalam Quran yang menjanjikan Arab ahli syurga? Kita tak tahu. Saya baca sepotong ayat Quran dari surah Al-Imran yang Allah janji siapa bertakwa orang tu ahli syurga. Ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada keampunanku, dan surga seluas langit dan bumi telah kusediakan bagi orang-orang bertakwa. Salah satu sifat orang-orang bertakwa ialah adil. Dengan anak-anak kena adil, Profesor. Tak boleh kita nanti kadang-kadang nak buat macam mana, kan? Kalau anak-anak yang nakal kita kurang sikit, dia mungkin naluri kita pun nak buat macam mana. Tabiat semula jadi. Saya anak tak main 4 orang, 3 lelaki seorang perempuan. Jadi kadang-kadang tu dah damai juga perasaan kita nak lebihkan juga seorang pada yang lain. Wala tak boleh. Tambah kalau kahwin lebih pada satu, Profesor berapa satu? Kita serupa. Ataupun 2 pun tak. Nak pergi dengan itu kan saya dapat. Kena berlaku adil tu. Senang. Kahwin 2. Kena bulan ni. Kata bulan Mac ada 31 hari. 15 hari kena duduk rumah isteri nombor 1. Bukan tua. 15 hari isteri moyo. Hak baki sehari tengok surau. Itu adil lah. Tapi lama mana nak boleh buat macam tu. Kawan saya buat tak jadi, tuan. Tak boleh jadi. Hak mana ganjil tu dia duduk tidur surau mesti. Tapi Tuhan sayang kat dia. Tuhan tahu dia ni orang baik. Saya lah baik. Isteri pertama meninggal dunia. Sekarang senang duduk dengan isteri nombor 2. Tak pergi mana, tak tidur dengan isteri pun. Adil ni satu tuntutan. Jadi dalam soal kenaikan pangkat, nak recommendation, jangan bias. Jangan beras. Ini berlaku. Lepas tu saya kuat menentang. Hak mana kaki boleh cepatnya. Kita tak jenis. Tapi alhamdulillah, rekod kita okey. Tak ada masalah. Segi punctuality, datangnya semua awal. Kerja buat alhamdulillah. Manager tunjuk saya. Prestasi saya semua cemerlang. Dia nak angkat lembat sikit. Saya kepala ni. Badan tak ada ni, kurus kan. Tapi kepala dah ni. Yang mana tak setuju, saya tak akan tunjuk-tunjuk. Itu saya punya prinsip. Kalau dulu saya bilang. Jadi adil ini juga ada satu tuntutan untuk kita cemerlang dalam kerja harian kita. Macam tu juga apabila kita yang mungkin di SM saya tak pastilah. Kalau yang kita berinteraksi dengan pelanggan, ini yang penting. Kadang-kadang orang dah queue panjang, tengok kono datuk dulu. Jam queue orang tengok kita satu macam, kita pun tengok mereka 2 macam. Orang mula nak maaf. Itu yang bank buat priority banking. Mana datuk kasih di duduk bilik itu, orang tak marah. Nampak? Ini sebenarnya apabila kita mampu menegakkan keadilan. Seterusnya dalam kerja harian kita, tuan-tuan berbuat sabar adalah cukup penting. Kita kena sabar. Kadang-kadang stres, tekan, kerja banyak. Zaman saya dulu baru nak mula computerize. Masa manual sistem tu Allah Tuhan dia yang mengetahui. Nak kena cek betul-betul otak. Komputer tak logak apa dah. Dulu semua manual sistem.
Kalau kata macam cek tendang kan, bila pelanggan bagi satu surat, cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni, saya minta dikembalikan kepada orang yang masuk. Zaman dulu manual system, kita tak boleh, kita kena tengok sendiri. Tengok di kad dia nombor sama, nombor kita return balik set. Zaman lah tak apa. Bila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 masuk komputer, dia keluar stop check, dia keluar kat situ, selamat kita. Tapi bila kita overlook, terlepas pandang, kena bayar balik. Itu yang stres tu. Tapi kena sabar. Jangan kerana tekanan kerja ni, kita ni buat ikut dah. Kita nak bawa satu contoh, berdakwah ni pun kena sabar banyak. Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sendiri. Dalam surah ke-46 Al-Ahqaf ayat 35, Allah minta Nabi banyak bersabar dalam menunaikan tanggungjawab dakwah ni, walaupun banyak halangan kesilapan. Macam kita lah tuan-tuan kerja, file bertunggu-tunggu, yang tu tak beres, ni tak beres. Tu kadang-kadang bawa pula masalah rumah tangga main ke rumah, maka jabat yang tu yang cerai. Tolong tinggalkan masalah peribadi kita di rumah. Saya selalu tekankan kawan pada staf, orang bawahan saya, masalah rumah tangga jangan bawa main ke pejabat. Bila main ke pejabat banyak masalah. Tak kira menu. Kalau mobile tu yang paling lah, paling dengan suami dengan apa kan, main ke tempat kerja, balik tadi sambung claim. Apa kan? Tapi bila bawa masalah rumah main ke pejabat, banyak tak kerja tak beres. Kena banyak bersabar. Memanglah tertekan, hujan banyak, kayak buah ni pula jenis pasi sikit. Jenis suka bagi arahan, bukan profesor ni, orang lain lah. Jenis demanding yang lain lah. Siap pukul 11, kemudian kita banyak kan. Saya boleh cerita benda ni kita tahu. Tapi kalau kita pandai kendali masa, beres. Kadang-kadang kita sendiri tak pandai kendali masa tu, kerja banyak, takut-takut. Allah tegur Nabi, fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Maka bersabarlah kamu wahai Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan rasul, dan janganlah kamu bermohon pada Allah supaya disegerakan azab terhadap musuh-musuh kamu. Nabi berdakwah macam-macam tekanan, kiri kanan, depan belakang, kena banyak sabar. Jadi dalam kerja kita pun kena sabar. Kerja itu ibadah. Nampak? Tak boleh kita beban-beban. Ini masalah ni. Saya tahu sangat orang lelaki kurang sikit, orang perempuan ni paling lah. Masalah jaminan. Bila ada masalah, kita dah tahu rasa. Mai di pejabat tu tak clear lah ini, tak ceria. Tapi saya suka mandi, Tok Sat. Any problem? Macam mana? Tengok muka hang Google macam ada masalah. Sebab tu ada satu benda yang kita sebut yang penting untuk melicinkan pengurusan dan pentadbiran sesebuah organisasi. Kena ada satu benda yang akan saya sebut. Jadi sabar ni adalah satu tuntutan. Saya ingat kerja yang tuan-tuan buat ni ibadah. Cuba kita tengok ayat dalam surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah surah ke-32 pada ayat 24. Bagaimana seorang pemimpin yang berjaya? Sebut orang perempuan saya nasihatkan sekali-sekali hari Jumaat, pagi Jumaat tu pergi surau masjid. Nanti esok bila pergi Mekah, Arab pun kadang-kadang pagi Jumaat dia baca surah As-Sajdah. Bila baca surah As-Sajdah, dia tak rokok, rakaat pertama dia terus sujud. Nampaklah. Tapi bila kita tak pernah buat, imam sujud, kita rokok. Lepas tu Pak Imam bangun daripada sujud, dia sambung baca. Kita tahu buat dia tak sami Allah liman hamidah. Saya ke Mekah tu 1995 dia haji kali pertama. Masuk dalam dia hotel, orang keluar, apalah imam Mekah ni, mayang subuh tak pergi. Imam Mekah tak pergi semua subuh. Hang imam mana? Planet of the Apes.
Pak Haji, kita rokok, dia sujud. Lepas tu dia sambung baca. Saya kata, Haji, itulah surah As-Sajadah. Memang di Mekah dia tak buat setiap minggu. Yang setiap minggu ni di Malaysia, dia jadi baca rukun tu. Oh, tak baca surah As-Sajadah, imam tu boleh dipecat. Lagi satu baca Yasin malam Jumaat. Baca rukun Islam yang ketujuh. Surah As-Sajadah ayat 24 tentang sabar. Seorang pemimpin itu berjaya bila dia ada kesabaran. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina, yang memimpin rakyat berdasarkan petunjuk kami. Lamma sabaru, ketika mana mereka juga sabar. Bukan senang jadi pemimpin, jadi dekan, anak buah ramai, macam-macam banyak kan. Siapa jadi bos dia tahu lah. Tapi jadi bos susah tak, profesor? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadis Bukhari dan Muslim. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya dengan kepimpinannya. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang mana duduk bawah profesor kita ni, yang bagi susah dia, siang dia esok dia nak kena tanya. Di rumah, dia pemimpin rumah tangga. Di USM, pemimpin pejabat. Berat. Sahabat saya tu, dia duduk mengarah LKMM. Bila dia dapat kefahaman Islam, tahu dia buat apa? Dia panggil semua staf dia khusus perempuan. Dia baru cakap, dia mengarah dengan pengkat. Dia buat pengumuman, mana orang perempuan nak kerja di jabatan dia, tolong tutup aurat. Kalau tidak, saya akan pindahkan ke jabatan dia. Saya tak mau bertanggungjawab di akhirat. Jadi faham kan? Bila kita bagi tahu ni, kadang-kadang ya lah bos pun kadang-kadang dia nak, dia rasa berat mulut dia. Kita ni buat tak tahu, siapa buat tak faham. Jadi jangan menyusahkan. Jadi kita saling bantu-bantu ni penting. Tengok dalam ayat As-Sajadah. Pemimpin yang cemerlang, lama sabaru, dia sabar. Dia tahu dalam dia nak mentadbir, mengurus, memimpin rakyat bukan satu perkara yang mudah. Dia perlu pada kesabaran. Kenapa dia sabar? Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dia yakin dengan ayat-ayat Allah. Jadi yang kelimanya sabar. Yang keenam, berdisiplin. Jangan ingat dalam Islam Tuhan tak ajak disiplin. Saya memang latih diri saya berdisiplin. Kalau di Tahfiz Mutmainah, mesyuarat pukul 9, 8.50 saya dah lah. Mana main lambat? Panggil saya kecil-kecil. Awak main lambat Ustaz. Tak tengok orang pengurusi main web. Macam pagi ni lah, 9 sampai lah, jumpa Cik Sofia, sama-sama sampai. Saya main turun putih bangunan, memang kena orang. Tanya pula pengurusi majlis pula. Dia ni wali. Dia tahu. Kena disiplin. Saya dengar yang memang lah, kecuali unforeseen circumstances saja. Perkara-perkara yang tak dapat dielakkan. Saya memang jaga masa suruh. Tuan-tuan tahu tak, kalau saya nak camah di Teluk Intan, pukul 12.30 hari dah nak camah lah ke mana? Tu saya. Saya biasa tengok tuan-tuan, saya nak main dekat. Seorang sahabat saya, Ustaz, nak pergi Ipoh. Saya jumpa dia dekat Jawi. Masa tu dekat Madrid lah. Tu macam mana pengajar tak buat tengkok panjang. Mana Ustaz? Tengok pula pakai kain putih, dia tak kena. Ustaz dah baru nak start. Bukan ya Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan yang kerja dengan disiplin satu tuntutan. Kerja kat mana pun dia ada undang-undang dan peraturan hidup. Saya baca ayat Quran surah ke-45 Al-Jathiyah ayat 18, ayat tentang disiplin. Umma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu di atas satu syariat, undang-undang peraturan hidup, maka ikutlah syariat ini.
Dan jangan kamu ikut hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan. Sebab itu tak tahulah BSM kerja apa masuk kerja 8 10 punch kat kan. Bukan nak ajak tuan-tuan ramai kan. Kita ni kadang-kadang ada juga kita curi tulang. Ya tak? Jangan malu nak mengaku. Kadang-kadang asal letih macam paper kan. Kita kena bayar balik sebab kita diamanahkan kerja 8-10 sampai berapa? 5-10. Kami dulu 9 to 5 8 jam. 9 hingga 5. Orang perempuan tak masalah. Perempuan sini pasal saya kerja dulu. Dia sampai 9 minit. Lewat 5 minit. Saya perlahan sampai lah. Tengok bagi peluang lama masa ni. Dan malam itu masuk tanda tu. Orang perempuan biasalah nak komputer tudung atau kan. Saya nak beritahu kalau nak hidup berkat. Amanah. Kita mesti berdisiplin. Sebab tu saya kata compensate, bayar balik mewah sikit, balik lewat sikit. Yang mana kita curi tulang tu insyaAllah. Saya tengok diri saya tuan-tuan. Waktu saya kerja 16 tahun dulu, saya pernah bukan silap, ditipu. Tapi oleh kerana rekod ni baik, pihak bank tidak mengambil sembarang tindakan terhadap saya. Alhamdulillah. Dia pun tengok rekod kita, mai awal balik lewat 5 sampai 9 saya kerja tiap hari. Masa dulu tahun 80-an tu, allowance sejam RM25. Mana 4 jam RM1 tu lah. Bila buat tuntutan, ni amanah. Saya pilih sejam. Ngurus cawangan tanya, Syarif kenapa 5 sampai 9 pilih sejam? Saya tolak. Solat asar, naik maghrib, makan malam, yang isyak. Yang tolak semua, tolak. Saya kata tak berkat. Dia berkat pun benar, tak faham tak apa. Tak perlu faham. Kerana si amal ni tuan-tuan, 2 kes saya selamat. Bank memihak pada saya. Alhamdulillah. Saya ditipu. Memanglah bila kita masa tu manual sistem ni dia susah juga. Sekarang ni bila computerized payah. Tapi oleh kerana kita amanah, kita disiplin, lepas tu saya latih diri mewah. Dan saya terbawa perangai ni sampai saya jadi pendakwah. Saya mesti sampai. Kalau sampai lewat tu mesti ada sesuatu yang tak dapat dielakkan. Kalau saja-saja nak lewat dah. Berdisiplin ni penting. Jadi kita ni kalau nak compensate, nak bayar balik, mai awal sikit, balik lewat sikit. Dan sambil-sambil baca sahabat tu boleh lah kan. Kadang-kadang kita letih juga kan, nak buat kerja kan. Ini pandangan saya. Disiplin adalah satu budaya kerja sementara. Punctuality kita, ketepatan waktu. Kadang-kadang pakai motivasi pun lambat. Nak motivate orang je nak pun lambat. Sebab tu saya tak boleh terima kalau orang jenis lambat. Saya cukup tak boleh terima. Saya tegur amalah di sekolah saya. Baik ustaz, baik ustazah. Kita panggil seorang-seorang. Saya buat setiap bulan kita ada orang panggil apa? Penilaian. Prestasi. Assessment. Di mana kekurangan dia, mana kelebihan. Hak kekurangan, tolong atasi. Yang ketara, tidak kan? Mana kita tak disiplin. Sebab tu kerja kita banyak tak beres. Disiplin ada dalam Quran Al-Jathiyah ayat 18. Seterusnya, sebagai seorang pekerja, ini lagi satu, kita mesti ada sifat bertanggungjawab. Jangan lepas tangan. Ingat, hak tuan-tuan buat di dunia ni, dia tuntut di akhirat. Apa kata? Dia panggil tak apa kerja pi kalau apa siapa kata. Sebab kita tak tengok Quran. Saya bawa 2 dari Quran. Al-Qiyamah ayat 38 dan minta maaf. Al-Mudathir ayat 38, Al-Qiyamah ayat 36. Surah Mudathir surah 74, Al-Qiyamah surah ke-75. Betul-betul surah. Ayat 38 Mudathir, ayat 36 Qiyamah. Cuba dengan ayat. Macam mana kita nak lepas tangan?
Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap manusia yang dengan apa yang dia lakukan akan dipertanggungjawab. Dia terikat dengan apa yang dia buat. Dalam Al-Qiyamah, ayahsabul insanu ayyutraka